dari segi hutang negeri, Perak adalah antara negeri yang dianggap tidak mempunyai beban hutang yang tinggi. Dan saya telah pun menjelaskan, malah pihak Jabatan Audit telah pun membuat pengumuman bahawa dari segi pengurusan hutang kita pun adalah antara yang dianggap yang terbaik dalam negara kita. Malah kerajaan negeri, kalau ada hutang yang sikit itu pun kita menjadi pembayar hutang yang terbaik, ya, antara negeri, beberapa negeri saja yang menjadi pembayar hutang yang terbaik dalam negara. Dan yang paling penting yang ingin saya tegaskan di sini ialah apa yang dibangkitkan oleh Kenny, seolah-olah kita mempunyai sejumlah hutang yang cukup banyak. Sebenarnya tidak. Jumlah hutang sebenar yang tidak termasuk air, ya, iaitu sehingga setakat ini yang disebutkan adalah hanya 55 juta ringgit. Tapi saya perlu jelaskan, kalau saya tidak jelaskan, seolah-olah hutang negeri ini bertambahlah katanya, dia baca rekod-rekod. But it's not true. Bukan soal kita tak boleh bayar. Ini merupakan dari segi pembayaran yang perlu dibuat, yang telah dijadualkan, ya. Jadi pembayaran yang dijadualkan, kita kena ikut jadual dia lah, ya. Dan kita bila tepat pada jadualnya, waktunya, kita bayar.